Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada siri yang seterusnya, yang berikutnya di dalam siri podcast ataupun siri menjawab persoalan-persoalan yang berlega dalam kalangan masyarakat kita dari perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita punya topik kita pada petang ni adalah berkaitan dengan akidah Imam Al-Bukhari, dan tajuk kita pada hari ini insya-Allah lebih tertumpu kepada satu kumpulan yang suka nisbahkan diri dia kepada akidah Imam Al-Bukhari. Jadi saya sebut teruslah golongan itu. Sebab pengetahuan saya, kawan saya Al-Fadhil Ustaz Adam, dia kata dah tak ada dah. Jadi bila dah tak ada dah, jadi tak terasa lah kot, insya-Allah tak adalah orang yang terasa. Jadi golongan ini iaitu golongan Salafi Wahabi yang ada yang nisbahkan diri mereka kepada akidah Imam Al-Bukhari, yang mengatakan Imam Bukhari, akidah beliau sama dengan akidah kami. Jadi insya-Allah kawan saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Iman yang bersama saya pada petang ini, pada hari ini, beliau akan cuba menjelaskan adakah benar dakwaan ini, adakah benar perkataan ini, pandangan ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, jadi soalan saya berkaitan untuk siri kita punya siri podcast Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah adakah akidah Salafi Wahabi mirip dengan akidah Imam Al-Bukhari? Adakah persamaan, ada tak persamaan, dan ada tak perbezaan antara akidah mereka berdua? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dihormati rakan saya, sahabat Ustaz Zin, tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang ditujukan kepada saya ini, adakah ada kemiripan antara pegangan as-salafiyah dengan pegangan dan ketetapan akidah oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Jawapannya, ada persamaan pada beberapa perkara, pada zahir beberapa perkara. Pun begitu, ia menuntut perbezaan yang ketara dari sudut perincian tafsir, dari sudut erti dan makna sebenar. Antara isu yang paling utama adalah isu takwil. Kelompok Salafi dan mereka yang menisbahkan diri mereka kepada kelompok ini umumnya menolak segala jenis takwil. Segala jenis takwil yang dilaksanakan oleh kelompok Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mereka menolaknya dan mereka mendakwa perkara tersebut sebagai pendirian Al-Jahmiyah. Al-Mu'attilah yang melakukan ta'til. Al-Muharrifah, kelompok yang melakukan tahrif, serta terpesong daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap takwil ini salafus salih tak pernah buat. Ini adalah pendirian umum kelompok as-salafiyah, wa ala ra'sihim, yang didalangi dan dipimpin oleh gerakan Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Nazdi, afallahu wa rahimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terpengaruh dengan pemikiran Syekh Taqiyuddin, Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Imam Ibn Taymiyah Al-Hafidh rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrah, dan juga anak muridnya iaitu Syekh Al-Islam Al-Thani Al-Imam Ibn Al-Qayyim ataupun Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, Abu Bakar Muhammad bin Ayyub, murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan ini begitu jelas dalam kitab-kitab mereka. Ta'athur Abdul Wahhab terhadap kedua-dua tokoh membawa kepada satu
teori ataupun pengamalan yang membumi dalam kalangan penganut dan penyebar dakwah ini, dakwah salafiyah ini, bahawasanya nusbitu ma sabatallahu nafsi wala nu'awwil bila ta'wilin wala ta'tilin wala tahrif. Mereka tidak akan mampu menafikan perkara ini. Dan boleh nafikan apa saya kata ni? Tak boleh. Itu memang akidah dia. Mereka menolak takwil dan mengatakan takwil adalah alat al-Jahmiyah. Takwil yang dilakukan oleh al-Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah persis ahlul kalam dalam kalangan al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Kendati pun begitu, kita melihat ta'zim, pendirian mereka yang anti takwil secara total ini diperselisihi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada episod yang sebelum ini kita telah menyatakan bahawasanya Imam Al-Bukhari mentakwil sifat dhahik, ad-dhahak, dan juga dia mentakwil sifat wajh, al-wajh. Sifat ad-dhahak iaitu hadis al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulain ila akhir. Allah yadhak kepada dua orang lelaki. Al-Khattabi menukilkan Al-Bukhari mendakwilkannya sebagai Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Meskipun Al-Khattabi, Abu Sulaiman mempunyai tarjih terhadap takwilan yang lain. Dimenukilkan daripada Al-Bukhari. Al-Bukhari menafsirkannya rahmatun, ar-rahmah. Begitu juga dengan wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam Bukhari menafsirkan illa mulkahu, iaitu kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan makhluk yang lain yafna, wa mulkallahi la yafna. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala kekallah ianya pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Zat Allah Maha Kekal. Dan segala apa yang dikehendaki oleh Zat Tabaraka wa taala. Nak kata sama tak sama benda ni dalam at-ta'liq ala Fathul Bari oleh Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Anak murid dia Syekh Ali Shibil. Syekh Ali Shibil ada kumpulkan At-Ta'liqat Al-Baziyah, komentar-komentar Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ke atas Fathul Bari ketika majlis qiraah wa sard wa ta'liq. Ketika sampai pada takwilan Al-Bukhari Al-Wajh, takwil kepada mulk, kata Ibn Baz, hadha huwa ra'yu Al-Bukhari, bertasarruf dengan sedikit tasarruf. Ini adalah pendapat Bukhari. Was-sawabu khilafuhu. Dan yang tepatnya di sisi saya Ibn Baz, khilaf apa yang Bukhari kata. Jadi ini persamaan ke perselisihan? perselisihan. So, menjawab soalan lah. Perselisihan. Dan mesti takwil. Perselisihan. So nampak bahawa ulama salaf tidak anti takwil. Ya. Dan ini adalah jalan al-Asy'ariyah yang disebut-sebut dalam khutbah. Dan nyatalah al-Asy'ariyah adalah penerus legasi salaf. Seperti mana kita telah bincang pada episod yang mula-mula lama dah kita. Lama dah banyak siri kita. Ya. Yang kedua, tentang isu penggunaan lafaz jisim. As-Salafiyah cenderung menuruti pendapat Syekh al-Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullah. Di dalam sekian banyak kitab dan fatwa beliau, dalam Majmu' al-Fatawa, dalam Bayan Talbis al-Jahmiyah, bahkan beberapa tempat dalam Darut Ta'aruf, Syekh al-Islam menegas dan berulang kali Ibn Taymiyah rahimahullah
menjelaskan bahawa lafaz jisim adalah lafaz yang mujmal. Ianya lafaz yang boleh menanggung kepelbagaian makna. Boleh jadi dengan makna kullu murakkab. Boleh jadi dengan makna kullu ma yattasifu bis sifat. Boleh jadi dengan makna kullu ma yusharu ilaih wa yunzar wa yubsar wa yur'a. Boleh jadi pelbagai makna. Jadi kalimah jisim tidak boleh dinafikan secara mutlak dan tidak boleh diisbat secara mutlak. Mesti melihat kepada makna. Kerana makna itu bertepatan dengan Quran Sunnah. Di sisi Imam Ibn Taymiyah, pandangan beliau, jisim boleh diterima pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makna itu bertentangan, baru ditolak pada haq al-bari al-qadim tabaraka wa ta'ala. Saya harap saya telah mentakrir akidah dan pendapat Ibn Taymiyah al-Hafid dengan adil dan insaf. Ini adalah apa yang beliau katakan. Justru kita lihat Al-Imam Al-Bukhari tidak sedemikian rupa. Al-Bukhari tidak pernah di dalam khalq menyatakan al-jism adalah alfaz mujmalah. Al-alfaz muhimah. Tidak pernah. Bahkan kita nampak konsistensi wa istiqamatu amrihi. Istiqamat al-amr. Konsisten Al-Imam Al-Bukhari menggunakan hujah jisim untuk menyatakan kemakhlukan af'alul ibad. Dan setiap perkara selain Allah. Dalam khalq af'alul ibad, Al-Imam Al-Bukhari ada satu nas. Dia kata, Quran yang awak baca sekarang ni, sebab dalam kalangan Hanabilah, seperti mana Imam Al-Ghazali nyatakan dalam Iljam, dalam Qawaid Al-Aqaid, ba'd al-Hanabilah alladhina, mereka dalam kalangan Hanabilah ada yang yaqulu biqidamil qaratis wad-daffah, yang mendakwa bukan setakat sifat Allah qadim, kalam Allah qadim, huruf Quran qadim, kertas qadim, tulang buku qadim, mushafnya buku qadim. Dalam kalangan sebagai Hanabilah zaman Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, persis apa yang beliau nukil. Zaman Imam Bukhari ada orang macam tu. Kita ambil mushaf, kita kata ni makhluk. Tak boleh. Padahal yang dimaksudkan bila kata mushaf ni makhluk, kertas, kulit buku, tulisan, bukannya Quran kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bukannya Quran kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi bila ada kelompok macam tu, Imam Bukhari mengatakan, bila awak tulis lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, semua orang tahu tulisan awak tu makhluk, pen awak makhluk, huruf makhluk, tapi Allah laysa bi makhluk, wa huwa khaliq. Kalau awak dakwa ini pun qadim, ini pun ghairu makhluk, awak boleh sentuh tak Quran? Boleh. boleh. Awak boleh nampak Quran? Boleh. Boleh. Mata awak mencerap warna. Mata kita mencerap warna. Dan warna itu hanya ada pada jisim. Quran yang ada di depan awak ni jisim. Adakah awak nak kata Allah macam tu? Itu adalah antara al-khasam, jadal al-khasam yang dibawa oleh Imam Bukhari. Kalau awak kata ni qadim, awak nampak ni kan, awak pegang ni kan, awak nampak ni, mata mencerap jisim, mata mencerap warna, warna itu ada pada jisim. So awak nak kata awak nampak ghairu makhluk qadim yang berjisim, awak nak kata macam tu? Wa hadha ghairu ma'qul. Ini tak masuk. So dekat sini Ustaz Azim, Imam Bukhari teragak-agak ke untuk kata Allah bukan jisim? Tak, dia tak teragak. Dia tak teragak. Dia kata terang-terang. Habis awak nak kata awak nampak jisim ni, awak nampak Allah Ta'ala. Macam tu. Manakala
kelompok-kelompok Salafi dan pengkagum dakwah Muhammad Abdul Wahab yang bertaklid dengan Syekh Islam Taimiyah masih lagi mengatakan seperti Ibn Utsaimin, Saleh Fauzan Al-Fauzan masih lagi mengatakan Jisim ni kita kena TIV, kita kena tengok kalau makna betul kita no problem kata kepada Allah, kalau makna salah baru kita nafikan. Baida anna Imam Al-Bukhari dalam Khalq Af'al Ibad Jisim dinafikan daripada Allah being attributed to Allah SWT. Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua dah perbezaan juga ke? Persamaan boleh nampak persamaan lah, isbat istiwa. Zahir nampaklah sama. Tapi adakah sama seperti yang dinyatakan oleh mereka? Adakah istiwa di situ maksudnya duduk? Tidak ada. Imam Bukhari membawakan tafsiran Abu Aliyah, ala wartafa'a. Ar-rif'atu wal-'ulu. Kita dah cakap dah dalam podcast sebelum ni. Imam Al-Asy'ari terima ulu wa rif'ah. Tapi bukan ketinggian hissi, fizikal. Ianya adalah ketinggian maknawi. Manakala kelompok Taimi dan yang menurutinya memperjuangkan ianya adalah ketinggian fizikal, betul-betul ketinggian hissi, memang Tuhan tinggi. Berdalilkan beberapa athar Ibnu Mubarak yang kata kalau orang tu naik dekat menara, dia lagi dekat dengan Tuhan berbanding orang yang dekat bawah. di bawah gunung, bawah menara. Itu adalah kata-kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak yang dinisbahkan kepada beliau. Kita Asy'ariyah, kita tidak percaya perkataan itu berkata Ibn Mubarak. Tapi kalau ianya sahih sekalipun, menurut tingkatan dalil, ianya bukan satu dalil. Ianya bukanlah satu dalil yang dibolehkan untuk kita berpegang dengannya seperti berpegang dengan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi mestilah kita jelas bahawasanya ad-din ma qala Allah wa qala Rasul, laisa ma qalahu fulanun wa 'allan. Bukannya perkataan orang ni. Itu adalah perbezaan di antara akidah Al-Bukhari. Yang ketiga, apa lagi perbezaan Bukhari dengan Salafi Wahabi? Al-Bukhari dalam akidah dia dicetakkan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi. Akidah juzun fi aqidatil Bukhari atau i'tiqadil Bukhari. Last sekali boleh tengok baca ringkasnya. Wa kunna la nara as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak berpandangan as-sayf, membunuh, menumpahkan darah, mengkafirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeza dengan pendirian Wahabi. Ustaz Azim. Pendirian siapa? Wahabi ya. Jauh sekali takfir. Dan kata penuh syirik dah daripada mulut Imam Bukhari. Manakala Al-Wahabiyah boleh baca kenyataan-kenyataan cucunda kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu Syekh Abdul Rahman yang digelar sebagai Al-Mujaddid Al-Thani dalam dakwah Najdiyah. Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu jami'an. Muhafallah anhu. Dia berkata, selepas kematian Ibn Taimiyah, umat larut di dalam kesyirikan, Allah, kebatilan. Bahkan Al-Asy'ariyah adalah itu, orang yang membantu orang-orang syaitan, ahlul batil, yang menyutup jalan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi tauhid al-uluhiyah, memusuhi la ilaha illallah. Kitab As-Sanusi adalah kitab tempat longgok bid'ah-bid'ah Allah dalam akidah. Abdul Rahman bin Hasan ada diajar kita kat Kuala Lumpur tu. Kita tak tahu. Ada. Akidah ekstrim yang seperti ini perlu dibanteras. Jangan sampai dibawa masuk. Alhamdulillah, semua negeri di Malaysia komited. Dari Perlis sampai ke Sabah, semua komited untuk membantah dan membanteras fahaman-fahaman seperti Abdul Rahman bin Hasan Bawi.
mengutuk al-Asy'ariyah, mengutuk al-Maturidiyah. Apa kata Abdul Hamid Hasan selepas Ibn Taimiyah meninggal? Semua umat larut. Sampailah atuk saya datang. Ya Allah. Barulah dibangkitkan balik tauhid ini. Oh. Alhamdulillah. Nas. Ada dalam Durasaniyah. Durasaniyah. Ibn al-Bukhari dalam Aqidah diterbitkan oleh Syekh Abdul Muhsin Qasim. La nara as-sayfa ala umatik. Kami tidak memberontak kepada pemimpin, kami tidak menumpahkan darah umat Muhammad, tidak mengkafirkan mereka, tidak. Ini adalah isyarat kepada membantah bid'ah Khawarij yang mengkafirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara itlaqat para salaf, kana yara as-sayf. Maksudnya adalah dia Khawarij. Kana yara as-sayf. Macam yang Sa'id bin Jubair, binisbah kepada Sa'id bin Jubair, kepada Ikrimah Maula bin Abbas, kana yara as-sayf. Sebahagian bin Auf kata seperti orang, itu adalah maksudnya lahu ra'yun yuwafiqul Khawarij di zaman, yuwafiqul Azariqah di zaman. Membahas istilah. Jadi tiga itu Ustaz Azim nampak sama ke beza? Beza. Penonton nampak sama ke beza? Saya serahkan kepada penonton. InsyaAllah mudah-mudahan. Penonton kita cerdik boleh nilai betul. InsyaAllah. Bodoh-bodoh kan? Saya yakin Penonton cerdik. kita bukannya bodoh. Ya, kan? betul. Nak dibodohkan sekarang dah zaman Gen Z. Nak dibodohkan apa? Dah, insyaAllah. Kita mencerdikkan umat. Ya, kita mencerdikkan umat. Betul, kita mencerdikkan umat. So, itulah dia jawapan. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Adam atas wakafnya, insyaAllah. Jadi saya harap apa yang Ustaz Adam cakap ni boleh dinilai dengan pandangan yang adil, dengan pandangan yang insaf, bukan dengan pandangan siapakah dia. La tanzur ila man qal, lakin tanzur ila ma qal. Kita lihat dan nilai balik. Kalau tak percaya apa yang Ustaz Adam sebut tadi, boleh sebut rujukan-rujukan tadi Ustaz? Ya. Boleh dirujuk dalam kitab-kitab yang dinyatakan perkara sedemikian rupa. Kalau pernyataan Abdul Hamid Hasan tersebut ada dalam Durasaniyah. Kitab-kitab yang mengumpulkan rasail dan kitab para masyayikh dan a'immah da'wah Najdiyah pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak dia Al-Hasan, Syekh Al-Hasan, cucu dia Abdul Rahman, rakan cucu dia yang sama mendukung balik ketika Daulah Saudiah yang kedua, Hamad bin Atiq. Sampailah ke Cicinda ke beliau iaitu Syekh Abdul Latif. Sampailah ke zaman kebangkitan Saudi ketiga, Syekh Sulaiman bin Sahman, Hasan Sunnah, gelaran dalam kalangan dakwah Najdiyah. Kadang-kadang dia orang pun tak baca benda ni. Tak apa, yang penting kita ada sumber. Jadi tak boleh nak kata kita fitnah. Dan perlu dirujuk kembali lah sumber yang utama tersebut. Kan, dan berkenaan Imam Bukhari baca syarahan Abdul Aziz bin Baz terhadap Fathul Bari, ta'liqah dia. Baca Fathul Bari itu sendiri, baca Sahih Bukhari itu sendiri. Baca Alamus Sunan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi, baca kitab-kitab Imam Baihaqi, baca kitab-kitab Imam Al-Asy'ari. Kita nak cakap ni persediaan bukan main lagi dahsyat tau. Maksudnya yang kita belajar dulu, kita baca dulu, ingat, cakap, hadir dekat sini. So, datang orang tiba-tiba cakap benda yang begitu simplistik dan bertentangan dengan fakta yang sebenar-benarnya, tahqiq, dan yang mendalam, terperinci berkenaan fakta dan realiti satu perkara. Bagi saya itu satu kezaliman kepada ilmu dan adillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam isu umat Islam, dan ilmu Islam, dan kaum muslimin, dan Allah ada sunnah. Kita menjaga sunnah betul-betul. Kita bukan menjaga afrad wala ashkhas pribadi. Sunnah. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, tauhid wa tanzih, semuanya adalah intipati dan makna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat bagi semua, insyaAllah. Jadi itu saja untuk kita punya slot pada hari ini, untuk kita punya sesi pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.